Bismillah. Okay, hari ni kita nak unboxing satu tilam angin daripada WTHB Outdoor. Yang ni jenis besar punya guys. Bagus dengan tilam ni, dia dah built-in pump sekali. Dapat satu dia punya bag ni. Bag dia jenis ada tangkai, ada uncang macam ni. Yang ni yang best dia, aku ambil colour yang sedikit lain Biasa aku ambil colour kaki kan. Kita buka dulu. Dapat 2 biji bantal tau. Ni dia punya bantal, material jenis baldu. Dapat dia punya soket dengan dia punya charger cable type C. Kita hamparkan dulu. So dekat sini dia ada dia punya pump dekat sini ada dia punya charging port dia. Bawah ni ada lampu. Dia ada inflate, deflate dengan button off ni. Macam ni kita tutup. Lepas tu baru kita tekan inflate kat sini. Ok, dia tengah pump Kita tunggu sehingga dia penuh Agak-agak dah penuh ni, kita boleh offkan dia. Ok, kita boleh tutupkan. Dia punya panjang ni 200. Dia punya lebar ni 180. Bismillah. Nampak tak ada masalah boleh lompat lagi tu. Yang ni kan, untuk jenis ni, kalau anak korang kencing ke ataupun jatuh tumpah air kan, kita boleh basuh, tak ada masalah. Sebab apa, dia jenis skin friendly. Dia jenis baldu tu kan. Dia ada macam-macam colour lagi. Colour kaki ada, hijau ada, hitam ada. Kalau untuk yang jenis ada anak kecil tu, jangan ambil yang 40cm ni, ambil yang 25cm. Sebab apa, tinggi bahaya kan. Dia ada size single ada, double ada, king pun ada. Tekan link kat bawah.